Aku try login lagi. Still tak boleh. Aku semakin gelisah, berpeluh-peluh, serabut. Aku try search channel aku, tak ada. Seolah-olah tak pernah wujud. What is happening? Aku mula gelabah biawak. Aku search Google macam mana nak dapat balik akaun aku. Macam-macam cara aku cuba, tapi semua gagal. Aku totally lost. Bukan YouTube je yang hilang, semua data dalam Google Drive pun Gone. semua foto, video, notes, kerja, memori bertahun-tahun lenyap dalam sekelip mata. Aku totally give up. Aku faham pasal forgot password, tapi macam mana aku nak reset kalau semua email and phone number dalam tu bukan aku punya? Everything's gone. Aku reda, tapi aku tak boleh biarkan benda ni jadi perakhiran aku. Aku start dari zero, aku buat channel baru and aku mula balik walaupun sakit dan susah. Aku percaya kalau aku boleh naik sekali, aku boleh naik lagi. Kali ni aku akan lebih berhati-hati. So guys, aku perlukan support korang. Please subscribe, like, comment and share video ni. Aku akan buat random content asalkan channel ni boleh grow balik macam biasa. And this is my comeback story. Subscribe now. Let's make it happen. Korang tunggu apa lagi? Dah habis dah video ni. Korang just subscribe je. Nanti kita jumpa lagi on the next video. Goodbye.